Okay, kembali lagi dengan aku Nomura. Okay, kepada EV Only, Haikal, siapa lagi ya? Habu, Harid, siapa-siapa lagi, semua yang main semua yang main ni lah. Kepada semua yang main game Cookie Run Kingdom kan, ataupun orang panggil Cookie CRK Cookie Run Kingdom kan. Okay, by the way, hari ni ada berita yang gembira sebab hari ni ada dua kejadian yang baik berlaku dekat Nomura dekat dalam game ni lah kan. So hari ni Nomura ada dapat dua cookie, satu cookie baru, satu lagi Awaken. So okay, kalau kat sini kalau kau nak tengok lah kan Okay, kalau apa yang kau boleh nampak kat sini, so Nomura sekarang dah boleh ada Stormbreaker cookie dengan kalau korang boleh nampak Nomura punya Holyberry cookie punya Awaken form dah 2 bintang lah kan, dah 2 star. So Nomura dah Nomura dah 150 pull dekat yang dia punya gacha tu. So lagi satu kita punya Stormbreaker cookie, Nomura dah dapat dia punya Soulstone, cukup mantap dah, sangat bergaya guys. Kita akhirnya dapat Stormbreaker cookie. So lepas ni tinggal nak dapatkan Fire Spirit dengan Wind Archer. So kita dah dapat Stormbreaker cookie EV. Dah dapat dah. Antara trio Trackfield Light ni Nomura paling suka Stormbreaker lah. Sebelum ni suka Wind Archer, tapi ikutkan kalau dari segi kecomelan kan, yang cute kan. Stormbreaker cookie ni comel lah, serius. So Nomura akhirnya dah dapat dah dia. So Nomura boleh terus upgrade dia level 50 dulu. Tak pun sebenarnya Nomura boleh je pakai yang ni kan, yang macam yang boleh bagi dia level 65 juga tu, yang ni kan, yang kat atas ni, lupa pula nama dia. Tapi tak apa, Nomura saja je upgrade dia level 50 dulu. Macam yang Pitaya Dragon Cookie dengan Mystic Flower kita biar dulu. Saja biar dulu kan, sebab belum nak pakai lagi Stormbreaker Cookie ni, sebab Nomura dah tunggu lama kan. So memang Nomura memang nak pakai dia. Jadinya okey lah. So okey lah, dapat Stormbreaker cookie akhirnya macam apa yang Nomura nak. So yeah, nice. Lepas tu kita pun dah dapat Awaken form Holyberry cookie, dah 2 bintang dah. Kita dah awaken dia untuk kali yang kedua. So okey lah, kira hari ni sangat baik lah untuk Nomura. So Nomura rasa macam alhamdulillah, hari ni pun hari yang baik. Cuaca pun mendung. Cuaca pun cantik, cerah kat tempat Nomura lah kan. Tempat korang harap-harap semuanya baik-baik sajalah kan. Semoga dijauhkan daripada benda yang tak elok apa semua kan. So EV settle lah EV. Stormbreaker cookie. So tinggal nak dapatkan satu lagi Soulstone untuk Moonlight cookie, dengan satu lagi Soul Prisma. Soul Prisma untuk ni lah kita punya Golden Cheese cookie ni, supaya dia boleh Awaken form juga. Cuma Nomura tak ada satu je lagi. Lepas tu ada juga Nomura gacha. Nomura dapat Soul Prisma untuk Dark Cocoa cookie, tapi dapat satu je lah. So masih dalam proses lagi, sebab masih jauh lagi dia punya nak dapat tu lah, nak awaken dia masih jauh lagi. So Nomura relax lu, chill lu, santuy skui lu. Lepas tu tadi kan ada masa Nomura gacha tadi, Nomura kan, korang tahu kan Nomura punya Shadow Milk cookie kan, dia punya Soulstone kan sebelum ni kosong kan. So sekarang ni Nomura dah ada 3 Soulstone untuk Shadow Milk cookie. So kita dah okay lah, at least ada progress. Ada progress kan, sebab sebelum ni kita punya Shadow Milk cookie punya Soulstone memang kosong guys, zero. Antara semua cookie yang tak ada Soulstone lagi, Nomura punya Shadow Milk cookie je. So sekarang dah ada 3. So kita perlukan 17 lagi lah kan. So masih susah, tapi Nomura akan cuba dapatkan Shadow Milk cookie lah kan. So untuk Eternal Sugar cookie mungkin kita perlukan dalam 2 minggu lagi boleh dapatkan dia. Tengoklah macam mana, mungkin seminggu ke 2 minggu, tapi rasanya 2 minggu lagi kot baru kita boleh dapatkan Eternal Sugar cookie. Lepas tu kita tengoklah, kita akan dapatkan ni lah Fire Spirit. Kita akan dapatkan, lepas dah dapat Fire Spirit, kita try dapatkan Wind Archer kan. Kita tengok Stormbreaker kita dah dapat dah, alhamdulillah. So Nomura dah boleh bawa Stormbreaker masuk dekat team Nomura apa semua lah kan, kalau nak main event ke apa-apa kan. So Nomura dah boleh bawa Stormbreaker. Lagi pun comel Stormbreaker ni, Nomura suka comel. Seronok, memang seronok. So dah tak ada apa dah aku nak cakap sebenarnya nak buat video gacha, tapi Nomura dah tergacha dulu, tiba-tiba dapat pula kan. So ya udahlah kan. Jap, mana Stormbreaker cookie, mana Stormbreaker cookie, mana budak comel mana? Oh ni dia comel tu. Stormbreaker cookie dia buat apa tu? Weh, comel tu. Nomura suka tu Stormbreaker ni, comel tu. Bila angkat dia marah dia marah guys, dia marah Nomura guys, tahu kata. Dia marah, comel tu. Nomura suka dia comel. No, dia marah. Nomura suka cookie comel lah ni. Stormbreaker marah tu, duduk kat atas meja lah.
Makan. Marah ni guys. Dia marah guys. Dia marah rumah. Marah. No. Dia marah. No. So rasanya tak ada apa dah kot untuk video kita kali ni. Kalau korang boleh nampak kat sini lah kan. Kalau korang boleh nampak kat sini, Nomura punya Cookie Castle pun Nomura dah tukar yang Holy Berry punya. Sebab Nomura sekarang suka yang ni lah kan. Yang Dark Coco punya belum dapat lagi. So ni masih Nomura masih tengah extend lagi Nomura punya teritori punya tempat ni. Teritori punya tempat. Ayo. So Nomura tengah besar lagi tempat ni supaya boleh banyak lagi unlock apa semua. Kita pun boleh decorate nanti. Berbelit lidah aku dah. Boleh decorate. Damn. So rasanya tak ada apa dah untuk video kita pada kali ini. Nomura rasa sampai sini sajalah dulu video kita pada kali ini. Apa-apa korang boleh komen dekat bawah dan kita akan jumpa lagi pada next video dan bye-bye. Assalamualaikum.